Hai apa khabar semua, sebab jumpa lagi bersama dia. Okey, pada kali ni saya nak sharing pasal KFC KFC Arab Saudi Ayam KFC untuk Arab Saudi ni kan, mana-mana kalau awak pergi kan, dia tak macam kat Malaysia lah. Kat Malaysia keras lah, macam batu. Keras, saya tak tahu kenapa. Ayam KFC Malaysia banyak keras. Ada ayam recycle pun ada. Bukan saya nak kata ni, tak dia awak belilah. Kalau awak dah beli satu barrel, nanti awak tahulah. Dalam banyak-banyak tu ada selit ayam yang keras. Ada ayam yang maybe semalamnya kot. Takkanlah kita tak tahu bezakan ayam semalam dengan ayam ini kan. So, untuk ayam KFC kat sini kan, kalau makan kan, dia punya rasa daging dia sangat lembut cair daging dia. Okey, tengok sini ni sebab saya dah makan saya tunjuk satu sampel ayam kalau awak nak tengok-tengoklah, tapi sebab ni sisa saya makan tapi saya nak tunjuk ayam ni punya lembut ayam ni punya lembut ni ni daging ayam ni lembut tu. Nampak? Lembut. Kalau makan memang tak nak break lah. Si Arab Saudi ni kalau awak makan memang tak nak break. Tak break macam ni. Macam nak makan je. Macam nak makan terus. Dah tak nak berhenti dah. Sebab ayam dia memang terlalu sedap. Imbangan tepung dia, imbangan dia punya perisa. Dia masak tu memang sangat-sangat betul-betul masak lah. Kalau kanak-kanak makan pun okey. Mana-mana officer KFC Malaysia tu datanglah sini belajar macam mana orang sini masak ayam macam mana. Ayam ni sedap. Kalau ayam sana lah dah lah kering kadang-kadang kita dah bungkus kan. Dah bungkus buat balik kat rumah. Ayam tu lagilah bertambah keras. Tak tahulah kenapa. Tapi kalau Arab Saudi punya KFC memang terbaik. So mungkin lepas ni supervisor ke officer ke KFC Malaysia datang ke Arab Saudi tengok macam mana ayam kat sini diorang masak. Belajar dengan diorang ni. Biar orang Malaysia dapat rasa macam mana keenakan ayam KFC di Arab Saudi ni sama kat Malaysia Dia punya ingredient ni sama tapi dia punya rasa jauh beza lah. Ayam sini sangat terbaik lah. Sedap ayam ni lembut. Okey, kita sini sekat sini dulu. Jumpa lagi. Bye bye.